Korang buang sampah saya, korang tak buang sampah. Vacuum. Majlis menjemput yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Ansarullah bin Muhammad Hashim Pengarah Quran Jakim untuk masuk ke depan. Dari Dewan Utama Hotel Dipa Masya Allah, kita meraihkan Majlis Convocation Pelajar Izzatul Kiraan Center buat julung kalinya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, diiringi alunan selawat serta paduan kompak. Majlis dengan segala hormatnya mengumumkan peranakan masuk para pelajar convocation yang didahului oleh yang berbahagia Al-Fadhil Syekh Mustafa Syekh Yusof dan yang dihormati Hajah Azizah Ismail. Dia ada membawa dia. Adik tak boleh nak sendiri kata dia turun dalam duduk di bawah kita dia nak sekolah dia. Adik pun bisa dihentikan. Kalau adik-adik nak ada memang kita nak panggil. Adik tu langsung ada sekolah. Main. Adik kena klik boleh. Adik-adik tu. Betul. Betul. Mempersilakan Saudara Ustaz Muhammad Amir bin Ahmad Fuad, Imam Surau Al-Ikhlas untuk menonton bacaan doa. Dipersilakan. Ubi orang berempat. Tidak, semua ini dia tu kita silap. Lagi-lagi tu anak-anak tapi ada yang kenal dia. Kita saya merahmikan Majlis Convocation IQC ke arah menguasai kelas 25. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada semua tetamu kehormat, para jemputan dan hadirin sekalian yang sudi meluangkan masa untuk hadir ke majlis Kongo Khatam Izzatul Kiraan Center pada hari ini. Kehadiran Allah. Okey, silakan siapa boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wadduha. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك طور سينين وهذا البلد الأمين اقرأ وربك الأكرم إنا أنزلناه في ليلة القدر ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وأخرجت الأرض أثقالها إن ربهم بهم يومئذ خبير وما أدريك ما القارئين لترون الجحيم لترون الجحيم ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة لإلاف قريش لإلاف قريش قل هو الله أحد الله الصمد
إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون Hadirin dan hadirat, kedua-dua penerima yang diraihkan ini sangat istimewa kepada IQC. Untuk makluman hadirin, inilah kali pertama dalam hidup mereka berdua berjaya khatam Al-Quran. Ini adalah satu pencapaian yang sungguh menginspirasikan. Ini adalah dua beradik yang bukan sahaja disatukan oleh ikatan darah, tetapi juga diikat oleh cinta yang mendalam terhadap Al-Quran. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Selamat datang malam ni dengan tadabbur Al-Quran. Okey, silakan Lain tak Syah cantik lagi, Aziza. putus-putus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Boleh dengar sekarang Haja Aziza? Okey, tapi video dengan audio tak ni. Syekh punya video tak putus-putus. Audio okey. Sebab saya connect dengan apa tu Wi-Fi, tapi sekarang okey I think. Nah. Okey. Okey, silakan Haja Aziza. Ya Syekh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. وليتذكر
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkat agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sihat mendapat pelajaran. أفلا يتدبرون القرآن أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Maka نعم tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? نعم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. So malam ni insya-Allah kita nak cakap tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Haj Azizah, kadang-kadang ada nabi-nabi, kita rasa kita suka jumpa ini nabi. Betul tak? Yani kadang-kadang saya rasa kalau saya masuk syurga, saya nak sahaja ziarah nabi-nabi dan cakap dengan nabi. Buat apa? Macam mana Allah Subhanahu wa taala kontrol jin, macam mana Nabi Nuh buat kapal laut. Kadang-kadang yani tiap-tiap Nabi Ayub orang sakit 80 tahun. So Al-Quran 30 juzuk. 23 juzuk story only, cerita. Betul tak? Cerita sahaja. Story Nabi Yusuf, story Nabi Musa. Yani ini story just into apa? Into ambil hikmah, ambil manfaat, ikhtibar, ibtila. So tiap-tiap nabi subhanallah ada special story. Ini Nabi King kontrol angin, kontrol jin. Ini Nabi مثلا ada masalah dengan saudara dia, Nabi Yusuf. Ini Nabi cakap dengan Allah direct tanpa Jibril. Betul tak? Ini Nabi datang tanpa ayah, Nabi Isa. Ini Nabi sudah tua, Nabi Zakaria, tapi ada anak lelaki Yahya. Ini Nabi masuk dalam api, Nabi Ibrahim. Betul tak? Nabi Adam, Allah ciptakan Nabi Adam tanpa ibu bapa. So kalau kadang-kadang kita rasa kalau kita masuk syurga, kita sahaja kita nak tengok macam mana Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangan Allah. Betul tak? Sebab kalau kita dengar sahaja tak cukup, betul tak? Sebab Haj Azizah, manusia 3 jenis. Manusia 3 jenis. Satu manusia suka dengar. Kita cakap ini orang dengar. Ini orang dengar. So kalau dia bawa kereta, sentiasa dia letak مثلا radio atau Quran atau song apa-apa. Ini orang dengar. Tapi ada orang lain tak boleh dengar. Dia nak tengok juga. Dia nak tengok. So dia letak dalam kereta TV. Betul tak? Betul. Ada orang nak dengar, nak tengok, nak touch juga. Yani مثلا bagi contoh. Apabila ada anak lelaki jatuh cinta, tiap-tiap hari dia nak call sayang. Betul tak? Tiap-tiap hari dia nak call sayang. Tapi ada orang lain jatuh cinta, tapi dia tiap-tiap hari dia tengok sayang. Betul tak? So dia call 5 jam. Tapi dia kata keluar saya nak nampak walaupun 1 minute. Saya nak tengok walaupun 1 minute. Ada orang lain jatuh cinta, tapi dia dengar phone call every day.
dia nampak everyday, tapi dia nak meeting. Dia nak meeting. Walaupun makan di restoran, walaupun dia salam. Okay? Ini orang suka touch. Okay, apa makna? Subhanallah, kita manusia. Kita sentiasa, yani مثلا sekarang, kalau kita buka online kamera, kalau saya tak buka kamera, kelas tadabbur tak sedap, betul tak? Tak puas. Tak sedap. Face to face. Kalau, subhanallah, I want to tell you, hari ini kita buka kelas tadabbur Al-Quran face to face di Klang. Bagi ini. Di Rumah Naji. Di Rumah Naji, hari ini, hari Jumaat, tiap-tiap hari Jumaat bagi kita ada kelas offline, kelas tadabbur face to face. Wallahi rasa gembira, alhamdulillah bagi ini. Maksudkan, boleh kita dengar story Nabi-Nabi. Tapi kalau kita tengok Nabi, lebih baik. Betul tak? Kita jumpa مثلا Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Dia cakap macam mana, dia boleh cakap dengan burung, bertasbih dengan bukit, guna apa tu? Gunung. Nah. Okey, tapi kalau kita nak cakap dengan Nabi Sulaiman, mesti kita cakap dengan Nabi Daud dulu. Betul tak? Yani مثلا, kalau kita nak cakap dengan Nabi Yusuf, kita mesti cakap dengan Nabi Yaqub. Kalau kita cakap dengan Nabi Yaqub, mesti cakap dengan Nabi Ibrahim. Sebab anak lelaki, saudara, cucu. Okey. So, Nabi Daud ada 11 anak lelaki. Ada 11 anak lelaki. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi Sulaiman. Allah pilih Nabi Sulaiman nabi. Kenapa? Sebab Allah Haja Aziza tengok hati kita. Allah tengok hati kita. Apabila Allah tengok, sebab yani maksudkan kerja baik, tapi mesti ada ikhlas. Betul tak? Hari ini semua pergi salat Jumaat, tapi kita tak tahu siapa ikhlas, siapa tak ikhlas. Betul tak? Mungkin ada orang masuk, yani مثلا ada orang masuk masjid cari ilmu. Okey? Ada orang masuk masjid, tapi dia nak masuk tandas, tak masuk masjid. Betul tak? Ada orang masuk masjid, dia nak mencuri kasut. Betul tak? Betul tak? Betul. Ada orang masuk masjid, dia nak report imam untuk polis. Ini orang, dia nak tengok manusia macam mana untuk buat report di polis مثلا. Ada orang masuk masjid, sebab dalam masjid ada orang sudah tua, dia nak kahwin dengan anak perempuan dia. Okay? So dia masuk masjid untuk, kalau dia kahwin dengan anak perempuan, nanti ini sudah tua boleh cepat, boleh terima cepat. Sebab dia kata, saya nampak ini anak muda di masjid. Betul tak? Ada ramai di masjid, tapi kita tak tahu niat. Mungkin ada orang cari kerja. So dia tahu, ini president of company dalam masjid, مثلا Salahuddin Shah. Dia pergi masjid untuk apa? Untuk jumpa orang kaya. Ada orang cari apa-apa, Allahu a'lam. Ada orang cari kerja, ada orang cari ilmu, ada orang cari kasut, ada orang cari perempuan. Betul tak? Semua salah. Tapi kita tak tahu ini ikhlas, ini tak. Tapi siapa tahu? Allah sahaja. Allah. Yani مثلا, minta maaf, Hajj Aziza ada 10 anak lelaki, anak perempuan. Okay? Tapi Hajj Aziza tahu siapa anak yang baik, siapa anak yang tak apa. Tapi dia tak kurang. Dia tahu siapa anak lelaki ikhlas. Ada anak lelaki tiap-tiap hari, Assalamualaikum Hajj, ibu sudah makan?
Alhamdulillah. Sudah makan ibu, sudah. Tapi ada anak lelaki lain, don't care. 1, 2, 3 hari. Haji Azizah makan, 1 tak minggu. makan, he doesn't care. She doesn't 1 care. minggu. Betul tak? So Allah subhanahu wa ta'ala juga tahu siapa orang ikhlas, siapa orang kurang ikhlas. So Nabi Daud ada 11 anak lelaki. Tapi Allah pilih Nabi Sulaiman. Okey. Surah Sad. Haji Azizah, boleh buka 455? Sudah ke? 455 kitabun anzalnahu ilaika, betul? Betul. Okey. Okey, boleh baca lagi Haji Azizah kitabun anzalnahu ilaika? Tafsir, Syekh. Tafsir, yes, tafsir. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkat agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sihat mendapat pelajaran. Tiap-tiap kelas kita mula ini ayat, betul tak? Betul. Next ayat. Silakan, terus. Dan Next ayat lepas ni, ayat 30. yes. Dan kepada Daud kami kurniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Allah. So, selepas ayat tadabbur direct ada Nabi Daud dan Sulaiman. Ada Nabi Daud dan Sulaiman. Okey, ulang lagi. 30. Kami telah. Dan kepada Daud kami kurniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia Baik-baik sangat apa? taat Hamba. kepada hamba. Baik-baik hamba. Ni'mal abd. Innahu, sesungguhnya dia. Ingatlah Baik-baik hamba dan sangat taat. Sangat taat pada Allah. Sangat taat. Sangat taat. Okey, Nabi Daud ada 11 anak lelaki. Tapi Sulaiman sangat taat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pergi salat cepat. Kalau ibu panggil cepat, dengar. Kalau bapa panggil taat, cepat, taat. Yani ada beza antara orang taat dan orang maksiat, berdosa. Betul tak? Taat. Baik-baik hamba adalah sebaik-baik hamba dan sangat taat kepada Allah. Kepada Allah. So, Nabi Daud ada 11 anak lelaki. Tapi Allah pilih Sulaiman. Okey. Biasa Haji Azizah, tiap-tiap nama, akhir 2 huruf alif nun, ini bukan Arab. Okey? Tiap-tiap nama, akhir 2 huruf alif nun, bukan Arab. Yani مثلا Sulaiman, Affan, Uthman, Salman. Okey? Adnan. Ini bukan Arab. Okey, masuk. Okey, Haji Azizah. So, Nabi Sulaiman, anak lelaki ikhlas. Sangat taat kepada Allah. Okey. Tapi kalau kita nak mula story Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, kita mesti balik surah Al-Baqarah. Okey, zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman selepas Nabi Musa. La ilaha illallah. Nak apa? Dia datang nak dengar kelas tadabbur Al-Quran. Okey. So, subhanallah, selepas Nabi Musa ada Nabi. Nama dia apa? Talut.
Sudah dengar Haji Aziza Nabi Ya, tahu. Talut, Pernah. Talut dan Jalut dan Daud. Talut orang baik, Jalut orang jahat. Okey, kalau kita nak faham ini story, kita boleh buka surah Al-Baqarah. Sila buka surah Al-Baqarah please. Okey, muka surat 40. Okey. Nah, atas Ayat. alam tara ila, tidaklah Alam tara ila malaiknya. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, nescaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Haji Aziza, sabar. Nabi Musa Allah hantar Nabi Musa untuk kepada Firaun. Betul tak? Betul. Untuk apa? Untuk semua Bani Israel masuk Baitul Maqdis, masuk Al-Masjidul Aqsa. Okey, minta maaf, sila buka surah Al-Ma'idah dulu. Untuk kita faham. Untuk kita faham zaman Nabi Musa. 106, Al-Ma'idah 106. Ayat. Okey. Muka surat Haji Aziza, muka surat 111. Ayat. Ayat 20. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Naam. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestin yang telah ditentukan Allah bagimu. Al-Maqdis. Wahai kaumku, masuklah suci bumi. Naam. Ke tanah suci Palestin yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang kerana takut kepada musuh nanti kamu menjadi orang yang rugi. Yes. So, mereka kata menjawab apa? Wahai Musa. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan Haji Aziza. Ya. Dalam Palestin ada orang jahat sangat kuat. Mereka kata, wahai Musa, kita tak boleh masuk. Kita tak boleh masuk. Kenapa tak boleh masuk? Bani Israel. Sebab Haji Aziza, kalau nak masuk perang, kalau nak masuk war, mesti ada orang kuat. Mesti generation tarbiyah. Betul tak? Betul. Rasulullah SAW berdakwah berapa tahun? 13 tahun. Pergi Al-Madinah Al-Munawwarah 1 tahun. 14 tahun Rasulullah berdakwah. Tak ada berang, betul tak? Hikmah dan mau'izah. Dan hati-hati. Okey, apa makna? Kaum Bani Israel orang yang hati rosak. Ini orang 100 tahun ibadah bersujud untuk Fir'aun. Hati hitam. Tak boleh masuk berang, betul tak? Kalau masuk berang, lari. So kita mesti, kalau kita nak masuk berang, kita mesti masuk berang dengan orang-orang iman kuat. Betul tak? Orang iman korang nanti lari. Allahu Akbar, takut lari. So Allah Subhanahu wa ta'ala, look at, baca Haji Aziza ayat 24. Mereka berkata, wahai Musa,
sampai bila pun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Kerana itu No. Haji Azizah. Ya. Sila baca ayat 26. 26. Allah berfirman, jika demikian maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu Lupa Haji mereka Azizah. Haji Azizah. Kenapa 40 tahun? Allah berfirman, wahai Musa, kalau nak masuk Palestin, mesti tarbiyah rakyat baru 40 tahun. Faham apa makna? Yani مثلا contoh. Sekarang orang-orang Muslim tak boleh masuk Palestin. Kenapa? Sebab iman kami kurang. Kalau kita nak masuk Palestin 40 tahun, kita buat apa? Kita buka sekolah, ma'had tahfiz, fiqh dan jihad dan Islam, salat subuh sama-sama salat Jumaat, betul tak? Betul. Sekarang di Masjid Salahuddin Shah, salat Jumaat, Masya Allah full. Salat subuh satu baris sahaja, satu line. Satu saf sahaja. Bila kita boleh masuk berang apabila ada orang kuat iman kuat. So kita mesti mula dari mula. Kalau kita nak masuk war, kita mesti tarbiyah rakyat 40 tahun. Tarbiyah rakyat makan KFC tak boleh masuk Palestin. Rakyat makan kek, anak lelaki. So askar kalau ada orang pergi askar mesti makan ular fresh. Okey Haji Azizah, askar jalan-jalan di Padang Basir tanpa makan. Kalau nak makan di Padang Basir. Jumpa apa-apa boleh makan. Tikus, kucing, ular, apa-apa boleh makan. Okey, faham apa makna? Maksudkan askar mesti ada sabar. Mesti ada iman kuat. Mesti badan kuat. Berani. Training every day. Bla 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 bla. So, kaum Nabi Musa hati hitam, ada maksiat banyak, bersujud banyak untuk Fir'aun. Kalau kita, so Rasulullah SAW tarbiyah Ali bin Abi Talib, tarbiyah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tarbiyah anak-anak lelaki sahabat-sahabat Rasulullah. Yani maksudkan askar perlu hati baik, hati kuat, suara kuat. Suara kuat. Askar minta maaf macam binatang. Askar mesti macam binatang, betul tak? Askar boleh makan daging tanpa masak, boleh makan. So kaum Musa tak bersedia. No siap. Tak siap. Belum ready untuk masuk berang. So mereka berkata apa? 21. Silakan. 21 lagi. Ya qaumi. Wahai Wahai kaumku, kaumku. masuklah ke tanah suci Palestin yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang kerana takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Naam. Mereka kata apa? Mereka menjawab, Wahai wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya. Askar takut kita tak boleh masuk berang. Wallahi askar kata musuh kami orang kuat, bukan kita orang kuat. Okey? Kalau askar kata wallahi musuh kami orang kuat, ini askar iman kurang. Okey, silakan. Naam.
Sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, nescaya kami akan masuk. Haja Azizah, sekarang Israel boleh keluar Palestin berlahan-lahan atau mesti ada kuat? Ada, yani maksudkan saya, Israel sekarang boleh keluar daripada Palestin sendiri? Tak boleh keluar, betul tak? Mesti apa? Mesti ada perang. Allahu Akbar, betul tak? Tapi orang jahat tak boleh keluar sendiri. Mereka kata apa? Wahai Musa, kalau mereka keluar, kita boleh masuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, ulang lagi please. 22. Ulang lagi. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, nescaya kami akan masuk. Okey. So, ada dua orang baik. Look at, sekarang ada dua orang baik. Naam. Nak baca ke Syekh? Baca, yes. Naam. Berkatalah dua orang lelaki di antara mereka yang bertakwa yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, nescaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Bertawakal, tapi mereka tak nak. Yani, مثلا contoh, saya nak belajar bahasa Melayu. Mesti bertawakal. Tapi kalau saya tak nak, tak boleh belajar. Bertawakal. Saya nak baca 10 qiraat. Tapi ya Allah susah. Bertawakal. Bertawakal. Mereka menjawab apa? 25, 24. Mereka menjawab, wahai... Mereka berkata, wahai Musa, sampai bila pun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Kerana itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kami berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Look at orang kurang iman. Orang tak ada yakin. Mereka kata apa? Pergilah awak dan Tuhanmu fighting. So Nabi Musa menjawab, ya, Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Allah berfirman, jika demikian maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. So Allah berfirman, wahai Musa, kalau nak masuk berang, kalau nak masuk bumi suci Palestin, mesti tukar kaummu. Mesti tukar. So biasa generation, yani rakyat tukar, al-ulama kata tukar tiap-tiap 40 tahun. Tiap-tiap 40 tahun ada new rakyat. Ada rakyat baru. Tiap-tiap 40 tahun. So, tiap-tiap orang nak, yani مثلا minta maaf, look at Mahathir Muhammad. Look at Malaysia before 40 tahun, look at Malaysia sekarang. Masya Allah. So Mahathir Muhammad buat apa? Buka sekolah, buka teknologi, cari ekonomik, betul tak? Dia potong rasuah, fasad, orang yang jahat, orang yang ambil duit daulat, semua untuk apa? Untuk Malaysia rise again and again. Untuk Malaysia naik atas. Naam. So, negeri perlu orang yang kuat, amanat, orang yang sadiq, orang yang suka Malaysia. Tapi orang suka diri, dia mencuri Malaysia, betul tak? So, yani, subhanallah,
As I told you, look at Malaysia before 40 tahun, look at Malaysia sekarang. Masya Allah, Kuala Lumpur, like Lagas, like New York, like Washington, betul tak? Like United States, like Kingdom of Saudi Arabia, like United States Arabian, Abu Dhabi, Ad-Doha, Masya Allah, Masya Allah. Kenapa? Sebab ada satu orang baik, Mahathir Muhammad. Dia tukar Malaysia daripada gelap ke bercahaya. Alhamdulillah. So Nabi Musa kalau nak masuk Palestin, wahai Musa, mesti tukar rakyat, mesti kerja dari mula 40 tahun. So Nabi Musa tak masuk al-Ardh al-Muqaddasah. Nabi Musa tak masuk al-Ardh al-Muqaddasah. Selepas Nabi Musa ada Nabi datang. Sekarang kita balik surah Al-Baqarah. Faham sekarang Hajah Azizah? Faham Syekh. Okey, sekarang 40. Muka surat 40. Okey. Okey, Ayat silakan. 246. Ayat 246, betul. Yes. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, nescaya kami berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan anak kami. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Terus. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperolehi kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya mengikut raja kamu dan memberinya kelebihan ilmu dan fizikal. So Hajah Azizah, tiap-tiap raja mesti ada ilmu dan badan besar. Betul tak? Betul. Dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang yang beriman. Nah, sekarang look at. Sekarang ada Nabi, kita tak tahu nama dia, ada riwayat nama dia Daniel, Nabi Daniel. Dan Daniel. Dan ada raja nama dia Talut. Dalam askar Talut ada anak muda, ada anak lelaki muda nama dia Daud. Okey? Okey, sekarang sambung. Falamma fasala. Dan ketiga, kemudian apabila maka ketika Talut membawa bala tenteranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Sekarang ada apa? Ada imtihan. Sebelum ma'arakah ada imtihan. Kita haus. Kalau nak minum, boleh minum satu tangan sahaja. Tapi kalau minum banyak, akan haus lagi banyak. Okey, terus. Maka ketika Talut membawa bala tenteranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku.
Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menceduk seceduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebahagian kecil di antara mereka. Ketika dia Kecil. tolut, Orang baik sahaja hingga sedikit sahaja. berjaya imtihan. Orang baik, orang kurang sahaja. Kecil. Berjaya. Okey. So orang minum banyak, mereka kata apa? Ketika dia tolut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentera. Mereka beriman, tapi minum banyak. Mereka beriman, tapi kurang iman. Kurang iman. Mereka kata apa? Kami tidak kuat lagi pada hari ini. Kami tidak kuat. Now. Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tenteranya. Mereka Jalut. yang Sekarang kita ada Talut, ada Jalut. Talut dan Jalut. Okey, terus. Mereka yang meyakini bahawa mereka akan menemui Allah berkata, orang yang ada yakin, mereka kata apa? Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, orang yang sabar, orang yang iman kuat. Nah. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tenteranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Look at Haja Aziza. Jalut orang yang besar. Daud anak lelaki muda. Daud anak lelaki muda. Tapi Nabi Daud buat apa? Ambil batu dan macam tu selepas tu dia buang Jalut satu batu dan Jalut sudah meninggal atas kepala dia. So Talut cakap apa? Siapa bunuh Jalut, dia akan king. Jadi king. Yani maksudkan Bani Israel kata, siapa bunuh Jalut, he will be king. So subhanallah, Allah menjadikan Nabi Daud. Nabi Daud dulu anak muda 20 tahun. Dia bunuh Jalut. Okey. Again, lagi. Mereka mengalahkannya dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya, iaitu Daud, kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan ilmu banyak. Wa'allamahu mimma yasha'. Wa'allamahu mimma yasha'. Haji Azizah. Ilmu datang daripada Allah, taufiq dan hidayah. Betul. Jangan sombong. Wallahi saya hafal Al-Quran umur saya 12 tahun. Saya cuba baca qiraat. Saya baca Syu'bah. Saya baca Qalun. Saya baca Warash 6 juzuk dan lari. Saya nak balik lagi, saya cari qiraat muda. Saya baca Abu Ja'far 2-3 juzuk lari. Subhanallah. Saya nak cari qiraat tapi susah. Dan saya anak lelaki jahat. Saya cari sini, sana. Tak ada taufiq, tak ada hidayah. Sampai subhanallah. Ada satu hari Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan taufiq dan hidayah saya balik baca 10 qiraat. 6 tahun lepas, 7 tahun lepas. Maksudkan ilmu, taufiq dan hidayah daripada Allah. Ada banyak orang cuba cari ilmu tapi tak ada taufiq. Dia baca 2-3 bulan dan lari. Dia baca مثلا 1-2 qiraat lari. Butung. Kenapa Allahu a'lam. So orang yang taufiq dan hidayah, orang teruskan. Ada orang baca 10 qiraat tapi dia berhenti. Tapi ada orang masya-Allah taufiq dan hidayah macam Haja Aziza, Haja Latifa, Haja Rozia, Haja Baziana.
Masya Allah, buka center. Buka center, teruskan. Taufiq dan hidayah. So, subhanallah, semua kerja kita taufiq dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, so sekarang kita faham zaman Nabi Daud Faham. diberang Masjidul Aqsa so small. So Nabi Daud membina lagi Masjidul Aqsa. So Masjidul Aqsa siapa membina? Ada riwayah Nabi Adam, ada riwayah Nabi Nuh, ada riwayah betul Nabi Daud. Nabi Daud. Sebab dekat Masjid Al-Aqsa ada orang, ada farm untuk babi. So Nabi Daud beli. Nabi Daud beli. Dan dia buang babi dan dia membina Al-Masjidul Aqsa lagi. Ada riwayah lagi, selepas Nabi Daud membina, Nabi Sulaiman membina lagi. So orang Yahudi kata Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman. Ada riwayah jin membina Al-Masjidul Aqsa. Ada riwayah jin, orang-orang yang jin membina Al-Masjidul Aqsa. Al-Masjidul Aqsa, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. So Nabi Daud hati baik, orang yang saleh. Nabi Daud bertasbih dengan gunung. Okey, boleh balik surah Sad. Surah Sad untuk Nabi Daud dan Sulaiman. Surah Sad. Saya suka surah Sad. Sad. Wal Qur'ani dzikr. Balik lagi surah Sad. Okey. Boleh buka muka surat 454. 17. Ayat 17. Isbir, sabarlah. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Sungguh kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud pada waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula. Look at. Ulang lagi Haji Aziza, 18. Ayat 18. Sungguh kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud pada waktu petang dan pagi. Gunung-gunung tiap-tiap hari petang dan pagi bertasbih. Haji Aziza boleh bayangkan gunung-gunung bukit besar. So ada satu hari, I think I told you, ada relationship, ada communication antara bukit, gunung-gunung dan manusia dan nabi-nabi. Betul tak? Look at agama Islam. Ada gunung Bukit Arafat, ada Bukit Uhud, ada Bukit Al-Kaabah, ada Bukit As-Safa, ada Bukit Al-Marwah, ada Bukit Abi Qubais, ada Bukit Uhud. Betul tak? Ada banyak bukit. Nah. Okey, sambung. Dan burung-burung. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan berkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah. Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Dan dan apakah telah sampai kepadamu berita? Okey, cukup. So Nabi Daud boleh buka surah Saba? Sorry. Surah Saba 428. Surah Saba. Okey. Muka surat 429. Okey, Syekh. Ayat berapa, Syekh? 10. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا
له الحديد. نعم. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. Dan kami berfirman, wahai gunung-gunung dan Wahai burung-burung gunung-gunung, ya Allah, ya Tuhanku, wahai gunung-gunung dan dan burung-burung burung-burung, bertasbihlah. bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami Ya telah Allah. melunakkan besi untuknya. Okey, Hajah Azizah, kalau kita bertasbih dengan manusia, rasa gembira betul tak? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Betul? Betul. Tapi bayangkan kalau Hajah Azizah bertasbih dengan kucing. Miau, miau, miau. Bayangkan. Kalau bertasbih dengan burung. Atau dengan gunung-gunung. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha. Kenapa? Sebab ada yaqin. Ada ikhlas. Nabi Daud ulang lagi Hajah Azizah ayat 10. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. Wahai kami berfirman, wahai Kami gunung-gunung berfirman, wahai gunung-gunung dan dan burung-burung, burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud dan kami telah melunakkan besi untuknya. besi. Ini besi, Hajah Azizah. Ini besi, for example. So, kuat, betul tak? Betul. Sangat kuat. Tak boleh. Mhm. Tapi Nabi Daud boleh. Nabi Daud boleh. Dan runtuhkan besi. La ilaha illallah. So, kenapa? Sebab Nabi Daud kerja dengan besi-besi. Faham kenapa? Mhm. Nabi Daud kerja dengan, boleh buka surah Al-Anbiya, please. Surah Al-Anbiya, muka surat 322. okey. 328. Betul. 328. Ayat berapa? Ayat 78. Dan Daud dan Sulaiman. Dan ingat kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang kerana ladang itu dirosak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Terus? Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Semua bertasbih bersama Daud dan kamilah yang melakukannya. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah kepadanya. Dan kami Subhanallah. maha mengetahui. You know, Hajah Azizah, ada ulama berkata, sekarang kita ada aeroplan, betul tak? Ada kapal. Ada ulama kata, ini kapal maklumat kita ambil daripada zaman Nabi Sulaiman. Tapi sekarang kita cakap apa? Mungkin ada orang cakap Nabi Sulaiman naik karbet. You know karbet? Karbet. Karbet, ada orang naik Flying atas carpet. nanti karbet terbang. Betul tak? Flying karbet. Ada orang fikir Nabi Sulaiman macam tu. Bukan. Maksudkan Nabi Sulaiman, yani مثلا ada kapal laut tapi boleh terbang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. So semua kerajaan Nabi Sulaiman, King Nabi Sulaiman dengan
Assalamualaikum Haji Aziza. Haji Aziza boleh dengar I? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, sorry Syekh. Okay. So Haji Aziza, Yes, Syekh. Subhanallah, Nabi Sulaiman, zaman Nabi Sulaiman ada ilmu. Ada ilmu. Ilmu langit, ilmu bintang, ilmu matahari, bulan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. So Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Allah bagi Nabi Sulaiman angin. Naam, ulang lagi 81. Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah kepadanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Terus, dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu. Subhanallah. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jazakumullah ta'ala khairan. InsyaAllah kita akan teruskan next class dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud dan Harut dan Marut dan sihir. Macam mana orang buat sihir. Nah, na'udzubillah min dhalik. Barakallahu bikum wa ahsana ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala khairan semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam. Terima kasih Syekh. Alhamdulillah. Haji Asia, ahla wa sahlan. Alhamdulillah. Terima kasih. Hajjah Ruhana, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Haji Aziza. Sama-sama Syekh. Terima kasih juga. Assalamualaikum.